Boleh. Okey. Okay, tuan-puan boleh. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan ikut arahan saya tentang nak bernafas ni. Boleh Okey. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan masa tarik nafas lepas nafas ni, kalau boleh tuan-puan pejamkan mata kan, sebab bila kita pejam mata kita tak ada cue daripada sekeliling kita yang masuk dan dia akan mengurangkan otak kita daripada proses benda yang sedang berlaku di sekeliling. Itu tujuan dia. Bukan nak bagi tuan-puan tidur kan, tapi nak pejam mata supaya tak ada triggers benda-benda lain masuk dan buatkan fokus tuan-puan lari. Kalau tuan-puan faham, saya akan minta tuan-puan tarik nafas pada kiraan 5. Tarik ikut hidung 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan minta tuan-puan tahan nafas itu pada kiraan 4, 1, 2, 3, 4. Lepas tu lepaskan ikut mulut pada kiraan 8. Okay, jadi 5, 4, 8. Lepas ikut mulut perlahan-lahan 1, 2 sampai 8. Dan bila kita lepas nafas ni, mulut kita muncung macam kita sedut straw. Boleh? Tuan-tuan boleh buat mulut muncung tak? Boleh. Mulut muncung macam hisap straw tu boleh buat? Boleh kan? Okey. Rumah ajwa pun boleh. Ni saya ajar pakai resin ni. Kalau rumah ajwa tu kecil boleh lah. Kalau besar sangat dia kita susah nak pusing-pusing dalam mulut kan. Itu tujuan dia. Kita nak alihkan resin tu ke sini, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Kalau besar tu jenuh kan. Pusing terpaksa guna tangan pula kan. Jadi defeat the purpose. Puan Sam dah mula mengantuk bila tarik nafas. Relax. Cranberries pun boleh. Apa-apa je lah boleh sebab kita nak trick the mind supaya hilang craving tuan-puan. Ini tujuan dia. Right. Komen. Dah cukup 15 minit. Tuan-puan dah cukup 15 minit tadi. Apa kata ni? Dah cukup 15 minit. Jadi kita kena, Puan Norain kata dah cukup 15 minit. Jadi tuan-puan kena bangun sekejap. Bangun. Kan betul-betulkan kain dan sebagainya. Lepas tu duduk. Ni tuan-tuan dan puan nampak je macam simple tapi gonna help with your postures bila kita makin tua. Posture kita bagus lah. Kita tak nak bila kita makin tua makin mongkok. Tambahan pula sekarang ni kita asyik tengok gadget kan. Bila tengok gadget kita train kita yang posture untuk bengkok. Jadi kita kena belajar untuk bangun sekejap, betul-betulkan duduk. Kalau ni sebab duduk dekat skrin ni, kalau bangun nanti nampak bahagian-bahagian tak sepatutnya nampak, jadi saya bangun sikit je. Kan tuan-tuan. So back to kismis tuan-tuan dan puan. Okay, saya nak minta tuan-tuan dan puan. Pada kiraan saya, tuan-puan just follow, dengar dan ikut apa saya cakap. Tuan-puan boleh pejam mata terus. So tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, 4, 5. Tahan sebentar. 1, 2, 3, 4. Lepaskan ke mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hingga nafas yang terakhir. Tarik nafas semula 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 1, 2, 3, 4. Lepaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teruskan tarik nafas tuan-tuan dan puan. Kira sendiri. Right? Tahan, lepaskan perlahan, kira sendiri dan nafas yang terakhir. Dan saya nak tuan-tuan dan puan bayangkan sambil terus bernafas ni, di tangan tuan-tuan dan puan, tuan-puan boleh hulurkan tangan keluar dan terus bernafas. Tahan, lepaskan. Dan di tangan tuan-tuan dan puan ni ada kismis. Ada kismis. Dan saya nak tuan-puan perhatikan kismis itu. Tengok rupa dia macam mana, kedut dia macam mana, saiz dia macam mana, ada tangkai ataupun tidak. So bayangkan di atas tangan tuan-puan ni ada kismis. Tuan-puan lihat, perhatikan sisi yang berdekatan dengan mata tuan-puan. Boleh tengok daripada sisi kiri, boleh tengok daripada sisi kanan. Dan saya nak tuan-tuan dan puan ambil kismis tu, bayangkan tuan-puan masukkan ke mulut tuan-puan, letak di atas lidah.
masukkan ke dalam dan saya nak tuan-puan kemam-kemam, pusing-pusingkan kismis tu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah dan rasakan segala segi sisi kedutan yang ada pada kismis tu. Teruskan bernafas dan saya nak tuan-puan gigit sedikit kismis tu dan rasakan selepas tuan-puan gigit manis yang keluar dari kismis tu. Boleh rasa manis tu? Boleh rasa? So perlahan-lahan rasa, lepas tu gigit sedikit lagi untuk pakai rasa manis yang lebih tinggi berbanding yang pertama tadi. So nikmati rasa manis itu perlahan-lahan. Biarkan dia penuh di ruang mulut tuan-puan dan kunyah kismis itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Dan rasakan tekstur fiber yang ada dalam mulut tuan-puan daripada kismis itu, isi dia, kulit dia dan rasa manis tu perlahan. Dan rasa penuh di mulut dan tuan-puan boleh telan. Bila tuan-puan dah telan, tuan-puan boleh buka mata dan kembali bersama saya. Alright. Okay. Now, tuan-tuan